3 haiwan yang paling bengap di dunia. Haiwan-haiwan ini mempunyai IQ yang sangat rendah dan kadang-kadang korang pun rasa pelik macam mana haiwan ni boleh hidup di dunia ini. Jom kita lihat. Di tempat yang ketiga adalah kongkang. Kongkang yang korang biasa jumpa dekat hutan, kawasan-kawasan hutan tu memang sangat-sangat bengap gila. Haiwan ini adalah pemalas dan bergerak sangat-sangat perlahan. Kalau ada pemangsa yang nak menerkam haiwan ini, dia buat-buat mati saja dan tidak melakukan apa-apa self-defense. Memang jadi easy prey. Di tempat yang kedua, haiwan yang paling bengap di dunia adalah beruang panda. Beruang panda dikatakan akan pupus kalau tiada penjagaan daripada manusia. Sangat-sangat bengap sekali haiwan ini. Ini adalah beruang yang tak pandai mengawan. Yes. Bahkan ada video yang mengajar haiwan beruang panda ini cara untuk mengawan di dalam zoo yang menyimpan beruang panda. Haiwan ini juga merupakan haiwan yang sepatutnya menjadi haiwan karnivor, tetapi sebahagian besar makanan haiwan ini adalah buluh. Buluh ni pula diorang nak kena makan berkilo-kilo setiap hari, dan disebabkan pencernaan diorang yang tak beberapa bagus untuk makan buluh, diorang ni mempunyai sembelit yang sangat-sangat teruk guys. Di tempat yang pertama ini adalah beruang koala. Beruang koala ni otaknya sangat-sangat unik guys. Kalau korang nampak otak beruang koala ini, ianya sangat-sangat licin. Bahkan kalau korang menyentuh otak beruang koala ini, ianya akan terasa seakan-akan korang menyentuh mentega kacang. Sangat-sangat licin sekali. Tak ada tekstur langsung. Beruang koala ini juga tak tahu untuk membezakan antara daun eukaliptus, daun yang selalu dimakan oleh beruang ini. Daun eukaliptus ini juga mempunyai racun yang sangat-sangat tinggi guys. Dan kalau diorang ternampak daun eukaliptus dekat tanah, diorang takkan makan. Diorang hanya makan daun eukaliptus yang berada di ranting pokok, sebab diorang tak boleh membezakan daun eukaliptus. Bodoh yang amat. Ini adalah 3 haiwan yang paling bengap di dunia. Kalau korang nak tahu manusia yang paling bengap di dunia, rajin follow ya. Follow saya dan korang akan dapat tengok video itu.